saya ingin sampaikan statistik permohonan yang telah diterima oleh pihak MCMC untuk penurunan kandungan berita palsu berkaitan krisis bekalan global di platform-platform dalam talian. Ini adalah statistik permohonan yang diterima berdasarkan aduan orang awam, dan semua permohonan yang diterima akan dipanjangkan oleh MCMC kepada penyedia platform media sosial yang berkenaan untuk tindakan susulan oleh platform-platform tersebut. Setakat 7 pagi tadi, jumlah permohonan penurunan berita palsu yang diterima oleh pihak MCMC berjumlah 463. Berdasarkan aduan yang telah dibuat, jumlah terbesar adalah bagi platform Facebook sebanyak 185 permohonan. Manakala jumlah kedua tertinggi adalah di TikTok sebanyak 142 kandungan, dan yang ketiga di Threads sebanyak 131 kandungan.